Bienvenue à tous, je suis Zincham et vous regardez le podcast de UTM. Enchanté, Dr. Akmali. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Jangan betulkan siaran anda masih lagi menonton In Conversation bersama Din Syam, dibawakan khas daripada HEK UTM atau sekarang kita panggil Center for Corporate Communications UTM. Kenapa saya mulakan In Conversation podcast pada hari ini dengan sedikit phrases yang saya baru belajar tadi dalam French? Ialah kerana kita punya tetamu kita pada hari ini ialah seorang staff di UTM yang mempunyai pengalaman belajar di Perancis. Dr. Akmali Muhammad Akmali ke ada? Betul. Muhammad Akmali Mokhtar. Betul. Selamat datang pada In Conversation. Selamat datang ke podcast kita yang tak seberapa ni lah. Terima kasih. Berapa lama dekat France dulu belajar? Lebih kurang 10 tahun. Daripada undergraduate ke macam mana? Macam mana sistem di sana tu? Okay, kalau di sana lepas macam saya lepas SPM terus ke Perancis ambil A-level macam tu ataupun foundation di sana dan ambil sertifikat bahasa Perancis level 3. Apa pengalaman belajar? Ada tak orang kata foundation ataupun basic sedikit di Malaysia ni, ataupun pergi ni memang suci lah? Okay. Suci. Kebanyakannya memang suci lah, datang ke sana baru belajar. Tapi macam saya memang dah pernah ambil basic French, dah ada 2 level di sekolah. Bahasa di sekolah. Okay, so tak terkejut apa tak semula. Terkejut. Ataupun sebenarnya ada beza. Contohnya masa saya pergi ke UK dulu, di Malaysia kita belajar pronunciation sedikit berbeza. Sampai ke UK lah, apa dia cakap ni kan? Accent lah. Masuk kelas, lecturer tu dah habis kelas, see you next Monday. Monday tu apa? Macam ada? Monday ada macam tu untuk French? Ada. Kalau macam saya sampai tu tinggal di negeri yang berdekatan dengan Jerman. Oh, kat mana tu? On the north ke apa tu? On the east. East. Jadi dia ada accent Germany sikit. Oh, contoh kalau boleh bagi contoh. Kalau bunyi contohnya, apa yang dia stress kan ke macam mana? Dia tak adalah begitu jelas. Tetapi untuk kami yang first timer sampai tu, memang. Kadang-kadang kita confuse sama dia cakap Jerman ataupun dia cakap French. Macam tu. Berapa lama belajar bahasa saja bila sampai ke France tu? Kalau ikutkan sistem yang dihantar oleh government Malaysia tu, lebih kurang 1 tahun. Setahun. 6 bulan yang pertama tu adalah bahasa Perancis yang agak orang kata komprehensif, intensif ya betul. Dan kemudian kita terus pergi ke ujian untuk mendapatkan sijil level 3. So untuk masuk universiti level berapa yang kena? Level 3. Ketika itulah ketika ini sefaham saya sudah ditingkatkan ke level 4. Oh, dah naik. Tapi level 3 tu sebenarnya cukup lah. Sebenarnya dah cukup. Dah boleh berbahas ataupun berbicara dalam bahasa Perancis. Cukup untuk bercakap kat pasar, beli makanan, ataupun cukup untuk belajar masuk kelas dengar? Kalau belajar dalam kelas tu biasanya tak ada masalah. Level 2 pun dah boleh. Cuma yang masalahnya bila nak survive di luar tu, di pasar, nak naik bas, sebab tak ada yang bercakap bahasa lain selain bahasa Perancis. Lepas tu dengan cakap lajunya, dengan the accent tempatnya. Dekat mana? Which part of France tu? Apa nama tempat dia tu? Kalau kata yang dekat dengan Eastern tu? Nama bandarnya Colmar. Seperti Colmar di Bukit Tinggi. Betul. Colmar Tropika tu mengambil daripada Colmar di tropical country lah. Tapi Colmar tu memang begitu, building semua. Memang betul. Itu apa punya? Lebih cantik lah. Apa architecture tu dipanggil apa? Kalau di sana dipanggil Colombage. Rumah ni yang ada bentuk-bentuk kayu di tengah-tengahnya adalah dipanggil pattern Colombage. Jadi kalau satu bandar macam gitu, ataupun betul, satu bandar. Ada Old Town dia macam tu. Old Town. Tapi Old Townnya Colmar tu bandarnya kecil. Jadi Old Town tu pun dah cukup. Mahal untuk kita sewa kalau sebagai student. Sebagai student bagi saya tidaklah begitu mahal untuk living cost di Perancis. Sebab apa? Kita ada subsidi daripada kerajaan Perancis sendiri untuk pelajar. Jadi kita bayar sewa contohnya €200. Nanti hujung bulan dia akan bayar balik dalam €100 ataupun €120. Survive lah. Orang Melayu biasa kalau pergi overseas, dia punya problem, bukanlah problem, dia punya isu dia ialah makanan. Betul, makanan. So saya bukan nak cakap pasal susah nak cari makan, tapi kalau di French Riviera tu yang bawah ni,
banyak Muslim kan. Betul. Yang apa ni, Northern African tu kalau di Colmar tu sama juga. Dia dekat dengan Jerman, jadi ramai orang-orang Turki lah. I see. So tak ada masalah lah. Kebab tu merata lah. Itulah makanannya. Makanan asli, makanan apa kata? Ruji dia. Mereka kebab kan. Bukannya French food kan. Bukan. Cumanya sejak kebelakangan ni di Malaysia ni lah, Johor Bahru termasuk, banyak, saya tak tahulah nak kata authentic French cafe dan jual French pastries ke tak, tapi adalah kita jumpa. Dan saya selalu juga jadi macam isu di kalangan kawan-kawan bila nak pronounce, nak order, adakah kita patut nak bunyi Melayu ke, bunyi English trying to speak French, ataupun kita betul pronounce French punya nama tu. Contoh satu. Croissant tu macam mana sebutnya? Croissant. Betul. So macam mana cara betul sebut betulnya? Pronunciation yang sebenarnya adalah croissant. Ada croissant tu. Ada. Itu yang susahnya rasa kot. Sebab saya banyak dengar juga dia macam tu, macam raw tu banyak betul. Juga kan di dalam sebab tu. Sebab R dia bentuk bunyi R. Jadi croissant dia jadi croissant. Kalau yang makaron. Dia kalau ON belakang dia dia macam sengau sikit dekat hidung lah. Jadi lepas ni kalau kita pergi ke pastry cafe, kita nak stylo sikit, croissant s'il vous plaît. Tapi saya pernah ada pengalaman kalau di Malaysia saya nak beli croissant, saya sebut betul nak satu croissant. Lepas tu dia marah saya. Apa tu? Kata croissant kata. Croissant. Dia betulkan saya balik. Tapi kita susah lah kita nak betul kan, sebab yelah, contohnya lah kalau saya kan kopok lekor, takkan saya keropok kan, macam tu kan. Kopok lekor satu lah, macam tu lah kan. Banyak nak cerita pasal benda-benda kelakar ni. Betul. Especially kadang-kadang saya tengok TikTok, ada content creator daripada French speaking ni ada Canadian pula juga tu. Betul. Daripada Quebec. Daripada Quebec kan. Dan dia orang ni buat content how to pronounce French brand names, yang kita banyak dekat Louis Vuitton, Louis Vuitton tu kan. Yang saya paling susah sekali saya ada student exchange daripada France a couple of semesters back. Saya tulis nama kereta Renault. Dengar selalu tengok masa F1 tu Renault. Datang dia, please, how do you pronounce this? Can you teach us? Renault. Sudah. Ni jauh sangat pergi dia kan. So benda macam tu kan. Budak-budak macam ni macam mana? Kenapa tak pronounce this part? Itu bahasa dia lah kan. Itu bahasa dia. Mungkin kesalahan kita ialah kita tengok benda tu dan kita guna kita punya example. Kita tengok tulisan tu sebab kita punya fundamental English atau Malay, so betul. Kita try to pronounce itu kan tanpa kita tahu macam R tu tadi kan, dan sebagainya. Okay, kita dah banyak melalut ni. Apa vibe akademik tu? Kalau boleh kata vibe akademik belajar di France, ada tak vibe yang lain macam macam ni masuk universiti kat France, ataupun Dr. Akmari sebab dah muda sangat pergi sana tak berasa, atau bila balik sini macam culture shock pula? Betul. Sebenarnya kalau pengalaman saya sendiri bila sampai ke sana di usia 17-18 tahun tu, dia memang agak terkejut sebab apa, dia punya vibe tu tak nampak sangat vibe student, tapi dia lebih kepada vibe survivor. Macam mana kita nak survive di sana. Macam di awal seusia 17-18 tahun tu, kami sebagai pelajar, tapi kami perlu menguruskan penempatan sendiri, kan? Bayar sewa, bayar bil sendiri kan. Jadi tidak seperti di kebanyakan universiti di Malaysia lah, terutama di UTM kan. Asrama sudah tersedia, hanya tinggal bayar sahaja kan. Jadi di sana lebih kepada, bagi saya lah, memang survival mode tu kena on sentiasa. Tapi kalau di universiti tu, maksudnya macam kita masuk universiti tu, lain tak pensyarah dengan student, staff dengan student, cara layanan, cara mereka melihat student tu sendiri, lain tak? Okey, kalau saya boleh katakan, di Perancis ni hubungan di antara pensyarah dan juga pelajar ni dia santai. Begitu juga dengan staff-staff yang lain. Dia santai tetapi masih lagi mengekalkan professionalism di antara hubungan pelajar dan pensyarah, pelajar dan juga staff kan. Jadi kalau mereka ni lebih casual, contohnya pelajar dengan pensyarah panggil nama je.
contoh nama saya Akmali Mokhtar, dia akan panggil sama ada panggil Monsieur Mokhtar ataupun Akmali. Maka dipanggil first name kan. First name tu common untuk pesyarah, untuk pelajar panggil pesyarah. Kalau bukan first time kenal lah. Kalau contohnya dah semester kedua, semester ketiga, biasanya dia akan panggil nama sahaja. Supervisor pun kalau master PhD pun memang kita panggil nama sahaja. Dia kat sana. Adakah itu di universiti ataupun memang secara amnya mereka punya culture begitu? Secara am culture dia begitu. Dia tidak memandang title tu lah. Kalau di universiti tu sendiri, kita susah untuk tahu sama ada syarah kita tu adalah level profesor ke, associate professor ataupun doktor. Kebanyakan sebab kita panggil nama je. Dan tapi dia letak tak di mana-mana? Maksudnya di website adalah kot? Ada di website. Tapi susah untuk diketahui juga lah. Kebanyakannya memang secara general kita hanya panggil Monsieur, Madam. Monsieur untuk lelaki, Madam untuk perempuan. Tuan dan puan je lah. Tuan dan puan je. Sebab ni power gap lah kadang-kadang lah. Society tu power gap tinggi dan sebagainya, tapi kadang-kadang diinterpretkan sebagai tak sopan. Betul. So macam mana deal, macam mana? Kalau kami di Malaysia ni, lagi-lagi yang pelajar daripada Malaysia ni, kami culture shock lah kan, untuk adapt dengan culture seperti itu kan. Memang kita ni, memang orang Malaysia ni terkenal dengan adab, sopan dan tata susila kan. So bila di sana tu kita cuba bawa budaya tu di sana, jadi agak canggung, kekok pula orang-orang ni. Orang yang sana canggung. Macam bagi mereka, don't call me like that, just call my name. Kita apa-apa nak panggil, sebab kita mungkin British sir kan, sir orang kan. Tapi downside dia apa? Dia downside kepada pelajar kita, ada downside tak? Kalau seperti yang saya cakap lah, walaupun hubungan dia lebih casual, dan di dalam kelas pelajar-pelajar ni dia sangat open minded ataupun dia lebih terbuka untuk berbahas dengan pesyarah, dan pesyarah memang akan trigger pelajar untuk berbahas di dalam kelas. Contohnya kalau ada soalan, dia lebih menengokkan the other way of thinking tu, macam mana pelajar ni punya critical thinking skill tu. So dia akan trigger untuk pelajar ni argue dengan dia. Boleh tak kalau tapi saya, masih lagi sopan, maksudnya itulah saya nak tanya tu, tidaklah bergaduh. Adakah kita tak tahu satu, kenapa kita di Asia ni ada power gap tu, sebab kita nak letak demarcation line tu. Okey, kau cakap dengan ni macam gini, ini level ni, ini level begini. Bukan Malaysia sajalah, bukan orang Melayu saja, Asia, Jepun pun, Chinese punya culture pun begitu juga. Betul. Saya rasa adakah benda ini sebenarnya satu deterrent ataupun penghalang kepada untuk critical thinking dan untuk argument dalam kelas tu, yang ada power gap ni, macam ni aku nak cakapkan, dia ni profesor, dia ni lecturer, aku ni tak boleh, aku kena hold down sikit. Adakah itu pendapat lah Dr. Akmali sendiri? Kalau bagi saya, macam di Malaysia, itu antara menyebabkan pelajar-pelajar kita jadi yes sir, yes ma'am, ataupun hanya pasif, menjadi pelajar pasif. Bila ditanya, kalau pengalaman saya mengajar di ni, jarang sekali ada soalan di dalam kelas. Tapi kalau di Perancis dulu, pengalaman saya sangatlah aktif orang kata perdebatan di dalam kelas. Kadang-kadang tu nampak macam nak bergaduh, tapi sebenarnya tak bergaduh pun. Seperti mana yang saya katakan tadi, walaupun dia terbuka dengan conversation yang macam tu, perbincangan, perdebatan, tetapi masih lagi mengekalkan sifat professionalism. Itu maksud professionalism. Kita argue on that specific issue atau topik, bukan maksud kita attack personally kan, betul. Tapi kalau dalam culture kita cepat rasa macam terasa ni attack aku kan. Betul. Itu yang kita kena change mindset sedikit lah. Tapi berapa lama pelajar-pelajar Malaysia secara am ni dia orang boleh macam terima benda tu, macam 1 semester 2 semester baru macam okey ni, ataupun mula alamak macam mana ni kan. Betul. Kebanyakannya dia depends pada pelajar lah. Kan kalau ada yang 2 semester tu, setahun tu dah boleh well adapt lah dengan keadaan kan. Tapi ada yang juga yang lambat juga kan. Terutamanya kalau di sebuah universiti tu pelajar Malaysia dia ramai, so dia akan duduk 2-3 orang satu tempat, satu row. Culture tu tak keluar. Macam saya, pengalaman saya memang selepas foundation tu, memang saya pergi ke universiti macam UPU, kita apply UPU, mana-mana yang kita dapat kita akan pergilah. So kebanyakannya sampai dah saya PhD, saya the only Malaysian lah yang ada dalam kelas tu. Daripada
foundation tu yang macam A-level tu sampai ke PhD di Colmar? Tak, 3 universiti berbeza. Okey, nombor sebab satu dia macam UPU kan. Yang pertama ni yang foundation tu di Colmar, University de Colmar, Alsace. Lepas tu saya ke University de Rennes. Rennes ni di belah utara. Buat diploma 2 tahun. Lepas tu saya sambung degree master PhD di University de Haute-Alsace, dekat sebelah selatan sedikit tapi di timur. Diploma dia sama macam diploma kita kan? Kadang-kadang dipanggil diploma. Dipanggil diploma, tapi dia punya sertifikat dia panggil diploma lah. 2 tahun diploma, tambah 1 tahun jadi degree. Okey. Tapi saya punya degree tu setahun tu di universiti yang lain. Dia program berlainan ataupun program dia equivalent. Okey, memang normal di sana begitu. Ya, betul. So ada berapa universiti dah pergi tadi? 3 lah. Colmar, Rennes dengan apa ni, Besançon, Universiti Besançon. Besançon tu di Besançon. Di area mana? French Comté. Dia di bawah tu, di bawah sikit tapi di timur. Dia berdekatan dengan Switzerland. Okey. Tempat sejuk-sejuk lah semua. Sejuk. Ada tempat yang sejuk yang saya nak pergi. Paling pun negatif 20 lah paling. Winter negatif 20. Okey. Paling sejuk. Kita berhenti sikit lah sekejap untuk part pertama kita. Kita akan sambung selepas ni untuk part kedua bersama pensyarah kita yang ada pengalaman hidup di negara Perancis selama 10 tahun, Dr. Akmali Mokhtar. Kita jumpa untuk part kedua.